Okey, buku aktiviti matematik tahun 2 muka surat 15. Okey, yang ini 200. Okey. Yang ini 1 2 3 4 400 dan yang ini 100. Okey. Yang ini 300 dan yang ini 1 2 3 4 5 500. Okey, cara dia kamu perlu susun di bawah ni. Okey, kamu susun dulu tertib menaik. Tertib menaik ni adalah nombor paling kecil di hadapan. Paling kecil apa? 100 ke 200? 100. Okey, lepas 100? 200. Lepas tu? 300. Lepas tu? 400. Lepas tu? 500. Okey. Okey, dan paling kalau menurun nombor besar kat depan, paling besar apa nombor ni? 500. Lepas tu 400. Kemudian 300, 200 dan 100. Okey, kita lihat soalan di bawah ni B. Okey. Ini ada berapa ratus? 1 2 3 432. 432. Yang ini ada 232. Yang ini pula ada 332. Okey, yang ini pula 132. Okey, jelas? Okey, yang gambar ni mewakili 100 ya. Yang ini adalah 10. Okey. Kita buat pula tertib menaik. Mana nombor paling kecil? Yang ini. Okey, 132. Lepas tu mana kedua? 232. Lepas tu 332 dan akhir sekali 432. Kita tengok menurun pula. Menurun kamu ambil dekat sini. 432 ni kat depan. Yang ni tingkat nombor 2. Dia makin kecil. 232 dan 132. Itu saja.